Dalam hidup ini, kita selalu sibuk kejar masa, kejar kerja dan kejar macam-macam benda. Tapi bila ada ruang, bila ada peluang, apa lagi yang lebih bermakna daripada berjalan bersama sahabat-sahabat lama. Sebab perjalanan ini bukan sekadar tempat yang kita lawat, bukan sekadar makanan yang kita cuba, tapi tentang cerita-cerita yang kita kongsi, gurau senda dan tawa yang tak pernah pudar walaupun masa terus berlalu. Setiap langkah, setiap suapan, setiap pandangan mata, semuanya menjadi kenangan. Kenangan yang nanti bila kita sudah jauh berusia, kita boleh duduk sama-sama dan kita kata, inilah detik yang buat kita rasa hidup ini lebih indah. Jom ikuti perjalanan kami ke selatan Tai. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat? Doakan semoga anda semua sentiasa diberkati Allah selalu. Sekarang ni saya berada di KL Sentral. Waktu sekarang pukul 9 malam. Selepas trip Bandung itu, trip otai-otai kali ini, kami akan ke selatan Tai pula. Perjalanan bermula dari KL Sentral dengan menaiki ETS ke Padang Besar, seterusnya ke Sadau, Patalong, Songkhla dan berakhir di Anyai. Seperti biasa, trip kami diketuai oleh Datuk Zul sebagai team leader, Izam sebagai mastermind dan tour leader, manakala saya dan Tok Ucu sebagai tukang makan. Sekarang baru pukul 9.30. Sementara nak tunggu train bertolak pukul 10.50 nanti, kita berkena kopi dan kudap-kudapan dululah. Nampaknya Tok Ucu dengan Cik terus berkena mi goreng mamak. Takut kelaparan dalam train nanti katanya. Tepat jam 10.30 malam, penumpang dipanggil untuk turun ke platform berlepas. Coach kami, Coach C. Nanti saya beritahu sebab apa kami pilih Coach C. Tepat jam 10.50, train mula bergerak meninggalkan stesen. Keistimewaan Coach C ni, dia ada kemudahan kafe dan surau serta mesra OKU. Kafe kat depan ni je, jadi senanglah kita nak ngopi-ngopi kalau rasa bosan duduk lama-lama dalam train. Jom kita buat train tour jap. Kat sebelah kafe ni ada tandas. Okey, tandas dia bersih. Sebelah tandas ni ada kemudahan surau. Ada disediakan sejadah dan tempat berwuduk. Kita lepak ngopi-ngopi dululah. Antara yang dijual kat sini seperti mi segera,
makanan preheat ready to eat dan minuman panas 2 in 1. Ada nasi lemak, bihun, pasta, nasi biryani dan nasi bukhara. Kita layan mi segera dengan teh tarik 2 in 1 buat alas perut malam ni. Perut dah kenyang, mata pula tak boleh nak tidur. Kita layan tengok YouTube dululah. Yang lain tu dah lena dia boleh mimpi. Alhamdulillah dah sampai stesen Padang Besar. Sekarang pukul 4 suku pagi. Nizam dah arrange dengan driver untuk pick up kami pukul 6.30 nanti. Sebab masih awal lagi, kami decide untuk sewa kereta. Kita nak pergi, ada satu masjid kat Pekan Padang Besar ni untuk solat subuh dulu. Nanti lepas solat, driver akan jemput kami kat sana. Tepat jam 6.30 pagi, Ameng, kawan Nizam sampai untuk menjemput kami. Perjalanan kami hari ini akan menaiki van dari Padang Besar dan akan terus ke Patalong yang akan mengambil masa sekitar 3 jam. Kami baru melepasi checkpoint di Immigration Malaysia. Pagi ini memang tak ada orang dan prosesnya sangat cepat. Cuma kami berlima je tadi beratur kat kaunter. Sekarang nak menuju ke checkpoint Thailand pula. Pun nampaknya clear. Macam grup kami je yang nak masuk pagi ni. Yelah, hari ni hari Rabu dan baru lepas musim cuti sekolah. Sebab tu tak ada ramai orang sangat. Alhamdulillah semuanya dah settle. Rasanya tak sampai pun 15 minit. Okey, jom kita explore selatan Thai. Dari mula langkah pertama kita jalan tanpa curiga, tawa dan duka kita rasa bagai saudara tiada beza. Kami singgah sekejap di kedai Avan Zone Road 4 di Sadau. Cadangnya nak breakfast kat sekitar area ni, tapi hari ni banyak kedai yang tutup pula. Kami cuma singgah beli stiker dan ambil gambar. Tanda kami dah sampai di Sadau. Dalam susah kau tetap ada, tak pernah biar aku terjatuh sendiri. Janji kita bukan sekadar kata tertulis dalam memori. Satu hati, satu jiwa, kau dan aku sampai bila-bila. Biar ribut datang melanda, kita tetap bersama. Kami singgah bersarapan di restoran Rocky Muslim di Hat Yai sebelum meneruskan perjalanan ke Patalong. Kalau dah tekak orang Melayu, mesti nak makan roti canai juga. Kami breakfast roti canai dengan nasi lemak.
Dah selesai bersahaban, kami meneruskan perjalanan menuju ke Patalong. Perjalanan akan mengambil masa sekitar 2 jam macam itulah. Oh, cantik lah ni, bunga matahari. On the way, Amir ngajak singgah di satu tempat OOTD, Kaujak Flower Field, tempat tarikan pelancong yang baru katanya. Sebuah kawasan yang penuh dengan bunga matahari. Sangat cantik untuk berfoto-foto. Tempatnya cantik, memang sesuai untuk ber-OOTD. Kalau rombongan Cik Kiah datang, mesti diorang seronok. Boleh buat konten ala-ala macam dalam filem Hindustan. Sekarang kami singgah di Route 41 untuk makan tengah hari dan membeli sedikit oleh-oleh. Saya nak beli t-shirt, stiker dan cap. Route 41 ni memang tempat wajib singgah lah rider-rider yang buat overland. Dari Route 41, seterusnya kami singgah di Tasik Talenoy. Talenoy ini merupakan sebuah kawasan wetland yang sangat besar. Antara aktiviti kat sini adalah melihat burung dan menaiki bot mengelilingi tasik sambil melihat bunga teratai. Tapi aktiviti ini seelok-eloknya dilakukan pada awal pagi ataupun lewat petang, sambil-sambil menikmati sunrise atau sunset. Dalam susah kau tetap ada, tak pernah biar aku terjatuh sendiri. Janji kita bukan sekadar kata tertulis dalam memori. Satu hati, satu jiwa. Dari Talenoy, kami singgah di Jambatan Chaliom Prakyat, sebuah jalan atau jambatan yang merentas kawasan wetland Tasik Talenoy. Panjangnya lebih kurang 5.5 km dan merupakan jambatan jalan darat yang terpanjang di Thailand. Terdapat beberapa viewpoint yang kita boleh berhenti singgah untuk mengambil gambar kat sini.
Dari Patalong, kami meneruskan perjalanan menuju ke Songkhla melalui jalan pesisir pantai. Nanti kenderaan kami akan menaiki feri untuk menyeberang ke daerah Songkhla. Nampak seberang sana tu? Itu adalah daerah Songkhla. Samila Beach yang popular dengan patung ikan duyung tu, semua tu kat seberang sana. Perjalanan lebih kurang 15 minit je untuk sampai ke seberang. Satu hati, satu jiwa, kau dan aku sampai bila-bila. Biar ribut datang melanda, kita tetap bersama. Satu impian, satu cerita, takkan pudar walau masa beredar. Teman sejati takkan hilang selamanya. Kami singgah sekejap je kat Samila Beach ni, singgah ambil gambar je. Inilah dia patung ikan duyung emas yang menjadi ikon dan landmark Samila Beach. Lepas ni kami akan ke Masjid Besar Songkhla untuk solat. Lepas tu terus ke Hat Yai untuk check-in hotel. Kami dah selesai solat jamak di Masjid Besar Songkhla. Lepas bincang-bincang tadi, kami buat keputusan untuk dinner awal. Takut nanti kalau dah check-in hotel, nampak tilam, masing-masing dah malas nak keluar. Tapi sebelum tu kami akan singgah mengopi dulu kat depan sana tu, seberang jalan utama ni je. Amin kata kalau datang Hat Yai mesti kena singgah kat sini. Seaworld Cafe ni merupakan gabungan sebuah taman tema mini, kafe dan restoran terapung. Nampak kat ujung sana tu, sebelah kanan tu, Masjid Besar Songkhla yang terletak di seberang jalan utama. Bayaran masuk yang dikenakan 30 baht seorang. Kalau korang datang ke Hat Yai, mesti kena datang kat sini. Banyak spot-spot menarik dan cantik untuk berfoto. Tak nak soda pakai air biasa, boleh? Boleh. Ada di mana? Ya? Ada di mana? Ya. Ya, boleh. Jadi kau untung. Untung apa? Toke untung lah. Kami ngopi-ngopi sambil sembang-sembang jap sebelum gerak ke Hat Yai untuk makan malam. Sekarang kami berada di Klong Hee Buffet Seafood, salah satu tempat makan halal yang popular di Hat Yai. Kita dinner awal hari ni. Lagipun tempat ni selalu penuh, terutama pada hujung minggu dan cuti umum. Memang banyak pilihan makanan. Patutlah tempat ni popular, terutama bagi pelancong Malaysia. Sepanjang trip hari ni, dari Padang Besar ke Sadau, seterusnya ke Patalong dan Songkhla, kat sinilah tempat yang paling best untuk singgah. Masing-masing nampak happy dan ceria. Tok Cu jangan cerita lah, tak tolehi kanan dah.
check in tadi, mandi dan solat, kami turun ronda-ronda kat bawah ni. Setiap malam ada pasar malam yang menjual pakaian dan makanan. Memang best lah, terutama kepada peminat Thai street food. Tapi kena peka dan hati-hati sikit sebab ada bercampur juga peniaga halal dan tak halal. Sebelum naik ke hotel, kami singgah ngopi jap kat restoran Hamid kat bawah hotel ni je. Berkena teh tarik dengan roti bakar sambil bincang-bincang untuk next trip pula. Assalamualaikum dan selamat pagi. Inilah hotel tempat kami menginap semalam, Mayflower Grande Hotel, kat tengah-tengah pusat bandar bersebelahan dengan Lee Garden. Sekejap lagi kami nak check out. Aming akan datang jemput kami dalam pukul 9 nanti dan terus hantar ke Padang Besar. Train kami dari Padang Besar akan bertolak pada jam 1.50 tengah hari. Pagi ni Izam ajak ronda-ronda di sekitar area sini sambil cari sarapan yang ringan-ringan. Kami singgah di Ayutthaya, berkena segelas teh ais dan murtabak. Tepat jam 9 pagi, Aming sampai untuk menghantar kami ke stesen Padang Besar. Kami singgah untuk bersarapan dulu di Roti di Forest Hat Nyai. Ada pelbagai pilihan makanan kat sini. Dimsum pun ada. Ni antara menu best seller kat sini. Roti canai, nasi kerabu, bubuk nasi, sate dan macam-macam lagi. Ni antara yang kami order, roti canai kari daging, sate dan nasi kerabu. Ikut makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami dah sampai di stesen Padang Besar. Maka berakhirlah trip kami ke selatan Thai. Walaupun cuma sehari di Thailand, tapi program yang Izam sediakan sangat padat. Tempat-tempat singgah yang menarik serta tempat-tempat makan yang sedap. Terima kasih diucapkan kepada sahabat-sahabat yang menjayakan trip kali ini, Datuk Zul, Izam dan Tok Ucu. Semoga korang sentiasa dimurahkan rezeki. Terima kasih kerana menonton. Semoga berjumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum.